Dekat tengah laut China Selatan, kira-kira 100 km dari Sabah, ada sebuah bandar terapung dekat atas laut sedalam setengah kilometer. Tak tahu? Sini, King Geo nak story. Namanya Malikai Deep Water. Bukan pulau, bukan juga kapal biasa, tapi dia salah satu projek minyak laut dalam paling canggih yang pernah Malaysia ada. Kat bawah platform ni, tersembunyi lapisan batuan yang terbentuk jutaan tahun dulu. Sedimen purba dari sungai dan gunung Borneo ke dasar laut dimampakkan oleh tekanan bumi. Akhirnya berubah menjadi perangkap minyak semula jadi. Kemudian air kat sini sedalam kira-kira 500 meter. Sama tinggi macam KLCC tu gang. Dan memang mustahil nak bina platform besi biasa. So, jurutera pun gunakan teknologi dipanggil tension leg platform atau pelantar terapung yang diikat ke dasar laut menggunakan kabel keluli. Lepas tu, telaga minyak dia bukan je kat dasar laut, tapi diorang gerudi dalam-dalam lagi sampai berkilo-kilometer ke dalam kerak bumi. Tekanan ekstrim dan suhu sangat tinggi. Dalam kerja mencari minyak, diorang gunakan robot bawah laut atau ROV, iaitu menjadi mata manusia bawah laut. Memang canggih gila ni. So gang, bila kita tengok laut yang tenang dari pantai Sabah tu, sebenarnya kat bawah dia tengah berjalan satu operasi sains dan geologi bertaraf dunia. Kadang-kadang, rahsia terbesar bumi bukan kat darat, tapi jauh tersembunyi kat bawah laut yang dalam. Dapat something?